Apa? Memang syok fly waktu sunset. Sekarang kita berada di Tanjung Karang. Azim, aku nak beritahu ni, fly sampai Lebak. Right geng, sekarang kita berada di Tanjung Karang. Nampak tu belakang ni, kita selepas musim menuai lah. Sebelum sampai waktu puncak, kita mesti try mesin kita kan, bagi berjalan dengan lancar. Jom take off. Kita lopas dulu. Ini kita nak tengok lah enjin kita semua dalam keadaan baik. Landing time. Ini kali pertama aku landing kat sini, Tanjung Karang. Puncak dah. Kita secara ramai semua ada menuju ke penerbangan tidur. Lepas tidur, tapi malam ni tidak diizinkan kita tak dapat flight sunset tu sebab Alhamdulillah, korang enjoy je lah. Apa yang best dekat event ni, kita ada swimming pool, korang boleh healing. Kat sini pun aku sempat test aku punya jet Torok Matuk 4S set empik. Setting nampak. Apa, memang seronok member kita ni. Ini lagu gunanya kita berkomuniti kawan-kawan. Kita campur dengan semua grupi yang ada kat sini. Hasilnya kita dapat makan sedap-sedap. Alhamdulillah malam ni kita ada jakap, ada kerapu. Semua ni semua kata orang tu sebabkan kita bekerjasama, bertoleransi semua, right? Jangan lupa kalau next time kalau kita ada buat event, datang ramai-ramai. Janji saya pun akan fly satu malam. Juga aku terbangkan spek beginner untuk customer. Memang seniornya dia yang datang dekat sini. First time dia terbangkan Torok Matuk jet perfect. Kau tengok tu owner gembira setelah 4 flight. Alright geng, selesai sudah event kita di Tanjung Karang, iaitu acara Tidur Meet 2025. Memang meriah daripada semalam. Pagi, petang, malam BBQ kan. Lepas tu pagi pun kita fly lagi lepas sunrise. Ini nampak jet keping Torok Matuk. Tiga-tiga ni medium berjaya kalau korang nak boleh PM.